Okey, inilah suasana pagi yang indah di Pulau Bulun, daerah Satun di selatan Thailand. Tuan-tuan boleh tengok suasana pagi yang indah dengan kapal-kapal nelayan. Jadi alhamdulillah kita di sini 2 hari insya-Allah. Mungkin satu hari kita akan datang lagi. Bukan mungkin lah, insya-Allah kita akan datang lagi membantu saudara kita, saudara seakidah kita di pulau ni, yang mana kita tengok dari segi masjid yang tak hidup, puasa pun ya Allah, kita tengok ramai yang tak puasa. Jadi kita rasa bertanggungjawab untuk sama-sama kita membantu saudara seakidah kita di sini. InsyaAllah dalam program yang akan datang, tuan-tuan boleh datang bersama-sama, tuan-tuan boleh menyumbang sama ada dari segi keuangan ataupun tenaga. Boleh kita sama-sama lihat bagaimana kita berasa sedih dan duka cita atas sahabat-sahabat kita yang seakidah, yang mana bila tak hidup masjid, Jumaat pun kemarin ditangguhkan sebab imam di luar tak datang. Jadi kita rasa sedih dan rasa sungguh-sungguh bertanggungjawab untuk kita memberi satu semangat kepada penduduk ni, sama-sama kita membantu saudara seakidah kita. Jadi saya menyeru kepada tuan-tuan di luar sana, sama-sama kita memarakkan masjid di sini insya-Allah, dan kita akan buka wakaf untuk solar di masjid sini. Jadi dan kita akan insya-Allah kita akan berusaha dapatkan seorang dai, seorang ustaz yang kita letakkan di sini untuk mengajar sekitar penduduk yang penduduknya lebih kurang 120 buah rumah dan penduduknya lebih kurang 400 orang. Jadi kita insya-Allah dengan izin Allah, dengan usaha kita sama-sama, kita akan letakkan seorang ustaz dan dia akan mengimaratkan masjid, mengadakan paduan ain untuk penduduk dewasa, juga untuk kanak-kanak, kelas-kelas paduan ain insya-Allah. Jadi sama-sama kita memberi sokongan dan kerjasama untuk kita membangunkan sebuah pulau yang begitu indah di Pulau Bulun ataupun Pulau Buluh di Satun, selatan Thailand insya-Allah. Jadi sekali lagi saya menyeru kepada tuan-tuan di luar sana, sama-sama membantu kita di Yayasan Amal Malaysia. Terima kasih. Yalah korban pun nak sebut.